Nak tanya, kalau terlambat pergi solat Jumaat sampai masjid sudah rakaat yang kedua dah, apa perlu dibuat? Bolehkah sambung? Ni bagus soalan dia tanya ni. Dia tanya, dia kata dia pergi semaya tu lambat. Kalau awak sokmo hari tu je lambatnya. Lepas tu dia pergi tu email rakaat yang kedua dah. Apa perlu dibuat? Bolehkah sambung? Maknanya ibu-ibu tak apa, sama tak pergi Jumaat. Betul dah ibu tak pergi Jumaatnya, tapi ibu-ibu ada anak. Ada anak, nanti boleh wayakkan anak kita. Okey gini. Kalau dia mari Jumaat, orang mari dah ni. Tu email dah rakaat yang kedua dah. Dia pun mari, dia kata takbir Allahu Akbar, maka dia dikira dapat satu rakaat. Ada email pun rakaat Allahu Akbar, dia pun rakaat. Maka email pun tidak, email sujud dia pun sujud. Email baca tayat akhir dia pun baca tayat akhir. Email misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salah dia pun bangsa lagi tambah. Dia tambah lagi. Itu bagi orang hak dia satu rakaat Jumaat. Tapi kalau dia mari maya Jumaat, email dia baca ayat akhir dah. Maka orang ni tak ada satu rakaat bersama dengan imam. Maka dia kata takbir Allah, niat maya Jumaat lah. Saja aku semaya fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Duduk maya Jumaat. Duduk baca tahiyat akhir lalulah. Tema pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang ni kau mari lambat tadi, kau tak ada satu rakaat pun dia tak ada. Dia kena maya 4 rakaat. Jangan buat 2. Boleh Jangan buat 2, tak jadi, tak sah Jumaat dia hari tu buat 2. Dia kena buat 4 rakaat. Walaupun dia niat tadi saja aku semaya Jumaat, fardu Jumaat 2 rakaat.